Hei Kakak Ran, kakak tahu tak bahasa permata tu apa? Mutiara bermaksud bulan atau wanita. Dalam semua tetamu yang naik kapal ni, satu-satunya perempuan yang ada perkataan bulan dalam nama dia ialah Tomoko Suzuki. Jadi maksudnya dia adalah mutiara asli tu. Lah permainan kad tadi tu. Kakak tahu kan macam mana kad yang kakak pilih tu boleh ada mesej? Sebenarnya tu Hela mudah dia je. Ahli silap mata guna burung merpati dalam tangan kanan dia untuk alihkan perhatian penonton masa dia tukar set kad dalam tangan kiri dia. Jadi kad yang dipilih tu memang dah ditetapkan, tak kisah siapa pun yang potong set tu. Bukanlah. Saya perhati je dia dari tadi tapi dia tak pergi dekat pun dengan perempuan tu. Ada seorang lagi yang boleh tukar kad tu. Ya, orang yang jatuhkan kad tu lepas tu pura-pura ambil balik kemudian keluarkan sekeping kad untuk tambah mesej tu. Dia sorot kad tu dalam tapak tangan dia lepas tu buat tarik dari set kad. Betul kan, Kakak Ran? Atau kah itu Kid?